Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan muncul lagi. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ibadat di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang sejarah pensyariatan puasa Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mencatatkan sejarah puasa bermula sejak Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Baginda berpuasa bagi membayar kafarah dosa kerana memakan buah larangan di dalam syurga setelah mana baginda dan isterinya dipengaruhi oleh tipu daya syaitan. Perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 36 surah Al-Baqarah. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadat puasa bukanlah sesuatu yang baru. Kerana ibadat ini telah dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul. Dalam hal ini Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahawa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam turut berpuasa. Baginda melakukan ibadat puasa setelah turun dari bahteranya setelah peristiwa taufan dan banjir besar yang melanda negerinya. Puasa yang dilakukan pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diri dan kaumnya terselamat daripada musibah banjir besar itu. Namun Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tidak berpuasa selama sebulan penuh kerana belum mendapat perintah yang mewajibkan baginda berpuasa penuh seperti mana puasa Ramadan yang kita lakukan hari ini. Begitu juga boleh kita tegaskan bahawa sebelum turunnya ayat yang mewajibkan puasa, umat Islam biasa berpuasa pada 10 Muharram atau berpuasa pada hari Ashura. Menurut sebuah riwayat daripada Ibnu Abbas, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan tiba di Madinah, baginda mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram itu. Orang-orang Yahudi menyatakan pada 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya dari serangan Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan diwajibkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, iaitu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, dengan cara dan model yang dilakukan umat Islam hingga ke hari ini. Sepanjang hayatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada umat Islam supaya mereka berpuasa, dan perintah itu dapat kita lihat pada ayat 183 surah Al-Baqarah.
firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dijelaskan bahawa orang-orang yang beriman wajib untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu mereka juga berpuasa. Menurut riwayat Ibnu Abbas, beliau menyatakan bahawa maksud orang-orang terdahulu dalam ayat ini ialah golongan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Pendapat ini juga dikemukakan oleh ulama di peringkat tabi'in, contohnya Asy-Sya'bi, As-Suddi, Atha dan Al-Khurasani. Dan jika kita teliti tentang ibadat puasa di bulan Ramadan ini, kita dapati ibadat puasa yang diwajibkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang saya jelaskan tadi, dia bukanlah suatu syariat yang baru. Dia adalah suatu syariat yang telah dilakukan pada zaman nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan untuk menguatkan iman, menguatkan roh dan jasad dalam menghadapi cabaran nafsu yang menggoda. Selain itu, puasa juga ialah dengan cara dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa itu sesungguhnya dapat menghapuskan dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang hamba. Pada awal syariat puasa Ramadan, umat Islam diperbolehkan makan, minum dan melakukan hubungan seks suami isteri setelah berbuka sehingga solat Isyak dan tidur. Namun setelah mereka melakukan solat Isyak dan tidur, mereka tidak dibolehkan lagi untuk makan dan minum atau melakukan hubungan kelamin sehinggalah tiba saatnya waktu berbuka. Namun praktik ini menyulitkan umat Islam sehingga ada yang melanggar larangan ini, atau sehingga ada pihak yang terlanggar larangan ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang dijelaskan mengenai perkara ini, yaitu ayat 187 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun." Maksudnya, dihalalkan bagimu pada malam puasa untuk bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbezaan di antara benang putih dan benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dengan hadirnya waktu tersebut, tentu sahaja ayat tersebut disambut dengan begitu gembira oleh umat Islam. Lalu mereka memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai perkara ini juga, Al-Barra' bin Azib berkata, "Lama nazala shaum Ramadan, kanu la yaqrabuna an-nisa Ramadan kullah. Wa kana rijalun yakhununa anfusahum fa anzalallahu ta'ala alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum." Maksudnya, ketika turunnya ayat tentang kewajipan puasa Ramadan, mereka tidak mendekati isteri-isteri mereka sepanjang bulan Ramadan. Ada beberapa orang lelaki yang mengkhianati, dalam erti kata, mereka tidak dapat menahan diri, mereka sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri, lalu Dia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Berdasarkan hadis ini, dia menunjukkan bahawa pada awal pensyariatan puasa, para sahabat dibenarkan untuk berbuka dan makan dan minum sehingga masuk waktu Isya. Atau mereka tidur selepas maghrib dan tidak dibenarkan untuk makan setelahnya, sehinggalah terbenam matahari pada keesokan harinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dengan membenarkan mereka untuk melakukan semua perbuatan yang membatalkan puasa bermula dari terbenam matahari sehingga terbitnya fajar. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah syariat puasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan oleh umat Islam keseluruhannya. Dan syariat yang Allah Subhanahu dan syariat puasa yang Allah Subhanahu taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelasnya menggambarkan tentang rahsia yang tentang kasih sayang Allah SWT, tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kerana puasa Ramadan mengandungi pelbagai manfaat, mengandungi pelbagai tujuan. Antaranya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari daripada perbuatan keji dan mungkar. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar ini perkongsian saya pada kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.